Apabila kota Mekah dan kota Madinah telah pun dimasuki dengan peperangan, waktu itu Mekah dan Madinah menjadi tempat medan pembunuhan Ahlul Bait. Sufyaniyah menyiapkan bala tentera yang sangat ramai pergi ke kota Mekah, kota Madinah. Bila berlaku saja sedemikian, bergeraklah pembantu Al-Mahdi Al-Muntadhar, 12,000 orang lelaki, gelaran mereka Al-Mansur, keluar daripada bumi Yaman, mempertahankan kota Mekah dan kota Madinah daripada peperangan. Mereka itu memakai baju qamis berwarna putih. Dekat belakang mereka bawa senjata, pinggang mereka senjata. Mereka bawa kenderaan yang ada senjata. Subhanallah. Pergi ke kota Mekah, ke kota Madinah, mempertahankan tempat itu, kesucian tempat itu daripada dimasuki tentera-tentera durjana Sufyaniyah. Astaghfirullahaladzim. Yang dimuliakan para pentadbir, pengajar Ribat Darussalam, para pelajar, seterusnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang hadir secara bersemuka ataupun yang secara maya, mahupun yang menonton pada rakaman yang dirakamkan. Mudahan semuanya berada di dalam inayah, taufiq dan juga keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan rahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sambung lagi episod yang kita terputus dan juga kita tangguhkan pada pertemuan yang lalu, berkenaan dengan kronologi fitnah di akhir zaman, yang ianya kita bercerita berkenaan dengan petanda besar hari kiamat. Petanda besar hari kiamat ini bermula daripada kemunculan Al-Mahdi Al-Muntadhar dan berpenghujung kepada tiupan sangkakala. Di antara Al-Mahdi Al-Muntadhar dan tiupan sangkakala adalah tempoh yang bukanlah singkat, tetapi ianya berlaku segala-galanya dalam tempoh itu. Mungkin memakan masa kurang daripada 1,000 tahun, tetapi tidak akan lebih kurang daripada 500 tahun. Kerana di dalam tempoh ini subhanallah, berlaku semua perkara, 10 petanda besar hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah mafhum hadis, ianya seperti mana suatu manik-manik tasbih yang apabila terputus ikatannya maka jatuh di satu dengan yang lain berturut-turut. Hadirat muslimat, muslimin yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah pun kita menceritakan berkenaan dengan kemunculan Al-Mahdi Al-Muntadhar daripada suatu marhalah namanya Sufyaniyah. Marhalah Sufyaniyah itu adalah penutup dan juga penghabisan bagi semua marhalah petanda pertengahan hari kiamat. Petanda pertengahan hari kiamat pula bermula daripada pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Pada usia 40 tahun Nabi Muhammad diutuskan sebagai seorang rasul. Bermula petanda pertengahan, petanda sederhana ataupun disebutkan separa besar. Hari kiamat dibaca di dalam bentuk kronologi rentetan petanda akhir zaman sehinggalah kebangkitan Sufyaniyah di akhir zaman. Yang telah pun kita menceritakan bagi siapa yang tidak hadir pada waktu itu, pada waktu pertemuan kita yang lalu, bahawasanya Sufyaniyah ini adalah suatu pentadbiran pengaruh kerajaan. Kerajaan yang mentadbir dengan pengaruh besar. Dia bukan
pentadbiran dengan suatu penyelenggaraan ataupun dengan ekonomi ataupun dengan perkara-perkara yang kita lihat di zaman sekarang. Pentadbiran zaman sekarang adalah pentadbiran ekonomi. Pentadbiran zaman dahulu adalah pentadbiran syakhsiyah. Zaman raja-raja dulu, pentadbirannya dengan syakhsiyah. Dengan kewibawaan raja tu. Ekonomi tak wujud waktu tu. Sistem bata dan juga apa benda yang manusia boleh gunakan. Tapi di zaman sekarang, syakhsiyah dah tak ada lagi berfungsi. Zaman sekarang tidak ada lagi dah nilai pada syakhsiyah manusia. Sekarang berpindah pentadbiran kepada ekonomi. Kerajaan sekarang adalah pentadbiran ekonomi. Kalau tidak ada ekonomi, maka tidak ada kerajaan. Suatu negara yang tidak ada sistem ekonomi, tak ada kerajaan zaman sekarang. Dan pentadbiran ekonomi ini suatu hari nanti ianya akan ditadbir oleh Al-Mahdi Al-Muntadhar. Pentadbiran syakhsiyah, pentadbiran pada pengaruh yang besar, pentadbiran pada ekonomi, dianya bergabung pada pentadbiran Al-Mahdi Al-Muntadhar. Imam Al-Mahdi mentadbir pada semua sudut. Pada syakhsiyah, dia adalah pentadbir syakhsiyah yang baik, pengaruh besar. Dikatakan semua daripada penduduk dunia, kalau bukan pengikut Dajjal adalah pengikut dia. Dan yang ketiga pula, dia mentadbir juga pada ekonomi. Ekonominya sangat kuat dan juga tidak mampu dirobohkan oleh mana-mana sistem. Sistem apa semua pun galah. Sampai sistem zaman sekarang pun galah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sufianiyah ini dia adalah jenis pentadbiran pada pengaruh sahaja. Dia ada pengikut yang ramai dan juga dia ada pengaruh yang sangat besar, macam artis. Macam artis. Tetapi tidak membawa kepada ekonomi yang baik, tidak membawa kepada syakhsiyah yang baik dan juga segala-galanya tidak ada yang boleh dijadikan contoh. Pentadbiran ini dikatakan memerintah dunia hanya dalam 2 tahun sahaja. Ataupun kurang daripada 2 tahun. Sifatnya adalah memansuhkan semua sistem pentadbiran dunia. Daripada perbankannya, daripada sistem kemasyarakatannya, daripada sistem penghakimannya, semua perkara disifatkan sebagai memansuhkan dan juga memadamkan semua sistem. Ibarat kita ni dekat satu papan putih, kita lakarkan sebuah sistem pentadbiran yang sangat lengkap, sangat sistematik. Datang sebuah kerajaan, datang seorang manusia, dia pun padam semua. Jadi yang padam tu adalah Sufianiyah. Nak padam tu sekejap saja. Nak padam tu sekejap saja. Nak bina tu yang lama. Subhanallah. Sufianiyah ni dia memadamkan sistem peradaban dunia keseluruhannya dalam masa setahun ataupun 2 tahun saja. Yang kita sudah pun ceritakan berlaku 3 peperangan di dalam pentadbiran ataupun semasa berlakunya mereka punya pengaruh besar. Yang pertama, peperangan Teluk Parsi, yang peperangan itu berlaku pada waktu malam. Bila berlaku saja pada waktu malam akan menjadi mendadak panas lebih daripada waktu tengah hari zuhur. Waktu malam bahang sangat. Astaghfirullahaladzim. Kerana apa? Berperang. Jadi haba daripada senjata pemusnah. Mereka itu waktu itu dikatakan senjata pemusnah paling teruk digunakan. Nuklear lah, apalah. Mungkin ada sistem baru, sistem ledakan yang lebih memusnahkan digunakan dalam peperangan Teluk Parsi. Yang kedua, peperangan merebut emas dan air. Peperangan Teluk Parsi adalah merebut kuasa. Peperangan
Merebut emas dan air adalah peperangan merebut harta benda. Jadi, bagi orang yang gila kuasa, bagi orang yang gila harta, mereka akan berperang dalam peperangan itu. Peperangan itu adalah peperangan yang tidak ada berpenghujung. Kalaulah bukan kerana kemunculan Al-Mahdi, nescaya peperangan itu akan kekal sampai hari kiamat. Tak akan ada siapa yang dapat memberhentikannya. Selagi mana ada orang yang masih hidup di dalam medan perang tu, selagi itu mereka itu berperang. Di zaman dahulu peperangan itu ada sistem. Sekarang pun sebenarnya ada sistem. Tapi sistem tu ibarat macam sudah dicabuli. Lihat saja seperti mana yang dilakukan oleh Zionis. Kalau ada satu peperangan yang nak dilancarkan, contohlah, jangan minta berlaku, tapi contoh, nak dilancarkan di dalam kampung Sijangkang. Jadi kampung Sijangkang akan dibunyikan siren. Siren askar, bukan siren bomba. Siren askar. Suruh penduduk kampung Sijangkang kosongkan kampung Sijangkang. Kosongkan. Bila dah kosong kampung Sijangkang, barulah tentera bawa masuk tentera-tenteranya, berpengkalan, berkubu dan sebagainya. Lepas tu barulah dilancarkan peperangan. Itu adalah sistem peperangan zaman sekarang. Di zaman dulu, mereka akan cari tempat kosong. Tentera daripada negara fulan akan keluar, tentera daripada negara fulan akan keluar, cari tempat yang lapang. Tempat yang kosong mereka bertempur. Itu bertempur dan seperti mana peperangan di zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah peperangan macam itu. Tapi di zaman sekarang, peperangan dekat dalam bandar ataupun dekat dalam hutan. Lokasinya akan dipilih, akan ditentukan. Kalau ada orang di situ, diminta kosongkan tempat. Tapi bila sampai ke zaman sekarang, kita nampak sistem tu seperti mana ibarat cakap tak serupa bikin lah. Pasal apa? Belum sempat tempat tu dah dikosongkan, dibom dulu. Habis kena semua orang-orang yang tidak berdosa. Sebenarnya bukannya tidak boleh berperang dekat dalam hospital, boleh. Tapi keluarkan dulu pesakit-pesakit tu dengan selamat. Pergi tempat yang selamat. Maka hospital tu, bangunan tu, sebab apa? Tentera dia akan tengok bangunan tu, dia punya prasarana dan juga dia punya bentuk semuanya yang sesuai untuk mereka tu jadikan kubu pertahanan. Tak kisahlah apa hospital ke, sekolah ke, rumah kita ke. Kan? Subhanallah. Jadi jangan minta peperangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Walaupun kita kata jihad, jangan minta jihad tu berperang kat kita punya kampung. Subhanallah. Biarlah kita ni keluar pergi tengah-tengah laut sekalipun, no problem. Yang penting tempat kita selamat, tempat yang paling aman. Kalau boleh, kalau berlaku peperangan, kampung Sijangkang kita minta jadi tempat berlindung orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau sahaja. Kalau tidak, Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perebutan zaman itu tidak ada sistem lagi dah peperangan. Kalau di zaman Rasulullah, tentera musuh angkat sahaja bendera putih, maka tentera yang berhadapannya dikira pemenang. Walaupun jumlah mereka sedikit. Sebab itulah peperangan Badar, Nabi Muhammad dikira menang walaupun yang gugur syahid tu 14 orang daripada 313 orang. 14 orang, 313 orang, lebih daripada 10%, betul tak? Adapun tentera musuh 1000 orang, yang gugur di kalangan mereka adalah 1000 orang. 1/3 mereka, subhanallah. Masih ramai lagi daripada orang-orang Islam jumlah mereka. Tapi mereka angkat bendera putih, maka mereka tu kalah. Bila angkat bendera putih, tentera yang berhadapan tidak lagi menyerang dan dikira sebagai pemenang. Itu sistem peperangan. Sama juga di zaman sekarang, subhanallah. Ada tanda dan juga ada suatu dikatakan undang-undang nak menentukan siapa pemenang dalam peperangan dan siapa yang kalah.
Tapi bila sampai ke zaman sekarang, kita lihat semua peperangan tidak berkesudahan dengan pemenang dan juga yang kalah. Tidak ada. Bermula daripada peperangan Amerika, Afghanistan. Dulu mana ada menang kalah. Masing-masing kata dia menang. Lepas tu, peperangan Iraq. Amerika serang Iraq pula lepas tu. Mana ada? Amerika kata dia menang, Iraq kata dia menang. Lepas tu peperangan subhanallah, Arab Saudi, Yaman. Sampai kami kena hantar balik. Kami kan, ustaz kena hantar balik daripada Yaman sebab Arab Saudi berperang dengan Yaman. Subhanallah. Puan-puan kalau nak tahu bunyi bom tu macam mana, tak boleh nak dicontohkan macam mana. Bunyi mercun yang terkejut-terkejut banyak tu, itu rasanya baru 1/10 daripada bunyi bom. Ada sekali tu kami baru je nak keluar daripada kami punya ma'had nak pergi ke pelabuhan, nak dibawa ke Djibouti kami. Lepas tu bunyi dentuman bom, ledakannya Tuhan saja yang tahu. Bila dia bunyi tu, dia punya gelombang tu, kita punya kepala ni rasa macam ditekan berat. Bunyi je boom, kita punya kepala terus jadi berat. Macam satu gelombang yang kita tak nampak. Macam ada tekanan daripada atas tu, puan-puan. Subhanallah, kita jadi macam tertunduk gelombang dia tu. Lepas tu terus je kita punya lidah tu dalam beberapa saat rasa payau, rasa macam, tahu tak rasa besi macam mana? Pernah tak ambil bateri letak kemam? Cuba buat. Itulah rasa dia, macam rasa payau-payau dekat lidah ni. Dia bukan makanan tau masuk, bukan apa-apa masuk kat lidah kita. Dia punya gelombang tu rasa macam tu. Astaghfirullahalazim. Tak tahulah orang yang kena nuklear tu macam mana. Astaghfirullahalazim. Memang satu perkara mimpi buruk kalaulah berlaku. Subhanallah, jangan minta pasal apa itu. Kami ledakan tu dikatakan dalam jarak lebih kurang 10 km. 10 km, ibarat kita duduk sini, ledakan tu berlaku dekat Ion, Kelang. Bunyinya astaghfirullahalazim, Tuhan saja yang tahu. Tak tahulah bom apa yang diorang letupkan. Astaghfirullahalazim. Bayangkan kalau tu kena kat kita, atas kita. Astaghfirullahalazim, hancur ni. Badan ni tak ada dah bentuk manusia dah. Dah macam bentuk daging kena lapah dekat pasar malam tu. Subhanallah, astaghfirullahalazim. Jangan minta peperangan, kita minta keamanan. Amin ya rabbal alamin. Yang laki pun sama, banyak main PUBG, Counter Strike semua. Zaman dulu Counter Strike lah. Dan sekarang PUBG lah, Mobile Legends, suka berperang. Ingatkan perang tu best ke? Awak duduk dekat atas katil main perang-perang dekat kamu punya handset tu best lah. Cuba pergi berperang betul-betul. Rasa-rasanya sampai badan perang pun dah terkencing rasanya. Subhanallah. Suasana peperangan memang suasana yang sangat menakutkan. Kalau jiwa nipis dan juga jiwa senang koyak macam kita, baik jangan minta berperang. Jangan minta berperang. Suasana peperangan, suasana yang sangat menakutkan. Ini bukannya kita cakap tipu. Kita pernah duduk dalam negara yang berperang. Tempat kita tak berperang, tapi negara tu sedang berperang sekarang ni. Dan kita tahu, kita dengar berita tempat ini dihancurkan, dan sebahagian tempat yang diberitakan tu kita pernah pergi. Rasa macam berderau darah waktu tu. Bila diorang hancurkan Eden Mall. Eden Mall tu tempat kita beli baju jubah Asyakah Asil, cantik-cantik situ. Allahu Akbar, murah pula tu. Subhanallah. Tempat tu dihancurkan, ditunjukkan gambar. Rasa macam Allahu Akbar. Tempat yang pernah kita pergi dihancurkan. Rasa macam dah dekat sangat dah peperangan tu dengan kita. Hadirin yang dirahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu berlaku pula peperangan yang ketiga di zaman Sufyaniyah nanti.
Peperangan itu adalah peperangan benua tanah Arab. Peperangan benua tanah Arab ini adalah peperangan yang menyebabkan semua daripada bangsa-bangsa Arab kembali kepada kabilah-kabilah mereka. Dan mereka akan berperangan untuk menentukan kabilah mana yang paling kuat. Dan pada waktu itulah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, tahazubu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, taqatalu thalathun fil mulki, akan berperangan 3 daripada perbendaharaanku. Perbendaharaan Nabi Muhammad bukannya kerajaan kingdoms. Yang orang kata zaman sekarang, oh nanti King Salman, anaknya pula akan perang. Tak ada. Anak beranak king tu mereka tak akan berperang. Mereka tak akan berperang. Katanya dia dah apa namanya, dia dah letakkan. Mereka semua tu di bawah acuan yang sama. Nak berperang buat apa? Mereka semua tu, anak King Salman tu semua bawah acuan yang sama. Buat apa mereka tu nak berperang? Yang ni supporternya Israel, yang ni supporternya Israel. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan kingdom sekarang ni semuanya termansuh dengan Sufyaniyah tu. Sufyaniyah ni ibarat memansuhkan semua sistem kerajaan dunia sampai tak ada habis dah. Manusia akan kembali kepada sistem kabilah-kabilah macam zaman batu. Zaman batu di zaman moden lah. Senjata masih moden waktu tu. Berperangan mereka untuk merebutkan siapa dia yang dapat mentadbir benua tanah Arab. Siapa dia? Kabilah mana? Bani Quraisy ke? Bani Kurdish ke? Bani mana? Bani Qibti ke? Sampai mereka tu jumpa salah satu daripada bani ataupun daripada kabilah yang dapat memerintah benua tanah Arab. Tapi tak ada siapa-siapa pun yang dapat memerintah kerana peperangan tu tidak berkesudahan. Tak berkesudahan. Pada waktu itulah bergeraknya pembantu-pembantu Imam Al-Mahdi. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pembantu Imam Al-Mahdi ini, pembantu Imam Al-Mahdi itu adalah 3 dalam bentuk pasukan dan satunya dalam bentuk individu. 3 yang disebutkan 3 itu, yang pertama sekali setelah daripada perperangan kabilah benua tanah Arab. Kerana apa? Mereka, pembantu-pembantu Al-Mahdi ini akan meletakkan suatu had. Apabila peperangan sudah sampai ke benua tanah Arab dan juga Makkah dan Madinah telah masuk peperangan di dalamnya, mereka akan bergerak ke Baitul Maqdis. Maka pada waktu itu bergeraklah panji-panji hitam daripada arah timur. Kata Rasulullah SAW, tanaza'u thalathun fi mulkil arabi. Thumma ba'da dhalika taqbalu rayatu sud min qibalil masyriq. Akan berperangan 3 daripada perbendaharaan benua tanah Arab. Maksudnya 3 kabilah akan berperangan. Maksudnya 3 tu final lah tu. Kalau menang salah satu jadi pemimpin, tapi tak ada yang menang. Semuanya tak mau menyerahkanlah. Maka pada waktu itu bergeraknya panji-panji hitam daripada arah timur, kata Rasulullah. La yahzimuhum hatta tuqama bi Baitil Maqdis. Tidak akan dapat mengalahkan mereka, memberhentikan mereka sehinggalah mereka itu bermukim dekat Baitul Maqdis, bergerak ke arah Baitul Maqdis. Jadi panji-panji hitam yang betul itu adalah panji-panji yang bergerak ke Baitul Maqdis. Kalau dia bergerak ke Malaysia, itu tipu panji-panji itu. Dia kena bergerak ke Baitul Maqdis. Daripada arah mana-mana negara belah timur. Negara belah timur tu, subhanallah, zaman sekarang kita masih lagi Asia Tenggara. Asia Timur tu sebenarnya Jepun, China.
Tapi bila disebutkan sebelah timur, kalau disebutkan, boleh jadilah arah timur ni semuanya dikira sebagai timur juga. 12,000 mereka punya bilangan tentera, dan mereka itu apabila gugur sahaja seorang akan digantikan dengan seorang yang lain. Gugur sahaja 2 orang akan digantikan dengan 2 orang yang lain. Jumlah mereka tidak akan lari daripada jumlah 12,000 orang lelaki. Terlebih sedikit ataupun terkurang sedikit tidak akan lari daripada jumlah tersebut, sehinggalah mereka itu dapat bermukim dekat Baitul Maqdis. Panji-panji hitam itu adalah lelaki yang keluar daripada rumah-rumah mereka. Disebutkan dekat pinggang-pinggang mereka tidak ada walaupun sebilah senjata. Keluar untuk mencari keamanan. Tetapi mereka apabila diketahui oleh kerajaan Sufyaniyah pada waktu itu. Kerajaan Sufyaniyah ini dia adalah kerajaan Islam tetapi anti kepada Al-Mahdi. Dia tak suka Al-Mahdi muncul. Dia nak orang kata dia Al-Mahdi. Dia adalah orang yang overclaim orang kata. Dia nak satu dunia tu kata dia Al-Mahdi. Jadi dia sedaya upaya untuk menafikan Al-Mahdi yang sebenar. Maka bila Sufyaniyah ini kerajaan yang apabila tahu saja ada manusia yang bergerak ke arah Baitul Maqdis, mereka akan sedaya upaya membunuh dan juga menyerang. Kata Rasulullah, mereka tak akan dapat dikalahkan. Sehinggalah mereka dapat bermukim dekat Baitul Maqdis. Mereka akan bergerak, akan dibunuh. Terbunuh seorang digantikan dengan seorang yang lain. Terbunuh 2 orang digantikan dengan 2 orang yang lain. Terbunuh 10 orang digantikan dengan 10 orang yang lain. Jumlah sebenarnya mungkin sangat ramai, termasuk yang gugur. Tapi jumlah yang hidup kekal 200 orang silih berganti sampailah ke Baitul Maqdis. Mereka akan selamat sampai ke Baitul Maqdis membawa kepada isyarat keamanan. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Fa idza ra'aitumuhum fabayi'uhum walau kuntum habwan 'ala thalj." Kalau kamu nampak sahaja mereka, maka berbai'ahlah dengan mereka walaupun terpaksa merangkak di atas salji. Maksudnya orang-orang yang beriman wajib berbai'ah. Subhanallah. Tapi disyaratkan, syaratnya kalau kita nampak mereka. Kalau tak nampak ataupun tidak ada wasilah untuk sampai, tidak disyaratkan ataupun tidak diwajibkan. Tapi kalau dekat sampai kita kepada mereka, wajib berbai'ah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu pula bergerak pembantu Al-Mahdi yang kedua. Apabila kota Mekah dan kota Madinah telah pun dimasuki dengan peperangan, waktu itu Mekah dan Madinah menjadi tempat medan pembunuhan Ahlul Bait. Tentera Sufyaniyah menyiapkan bala tentera yang sangat ramai pergi ke kota Mekah, kota Madinah, cari di mana sahaja ada budak-budak lelaki daripada Ahlul Bait, disuruh bunuh. Sifatnya macam Fir'aun. Bila berlaku saja sedemikian, bergeraklah pembantu Al-Mahdi Al-Muntadhar daripada arah selatan, bumi Hijaz, daripada bumi Yaman. 12,000 orang lelaki yang dinamakan Taifah Mansurah ataupun gelaran mereka Al-Mansur, keluar daripada bumi Yaman, mempertahankan kota Mekah dan kota Madinah daripada peperangan. Mereka keluar daripada bumi Yaman, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih daripada Imam Muslim, yang berbunyi,
yakhruju min adani abyan 12,000 rajulan yansuruna Allah wa rasulahu hum khiyarun baini wa bainahum. Akan keluar 12,000 orang lelaki daripada bumi Eden dan juga bumi Abyan, kata Rasulullah. Mereka itu akan membantu agama Allah dan juga Rasulnya. Dan mereka adalah lelaki-lelaki yang terkuat di antara zamanku sehingga zaman mereka. Disebutkan oleh para ulama bahawasanya mereka ini memiliki suatu kebijaksanaan di dalam pengaturan strategi perang dan juga mereka memiliki tubuh badan yang perkasa. Boleh jadi mereka itu memiliki suatu tubuh badan yang tidak tertembus peluru. Wallahu a'lam, mungkin badan mereka kebal ataupun mereka itu memiliki suatu pakaian kalis peluru yang sangat hebat. Kerana tentera Taifah Mansurah ini daripada keluar dari bumi Yaman sehinggalah Al-Mahdi itu dibai'ah, mereka tidak ada seorang pun yang gugur. Tak ada seorang pun mati. Mereka semuanya selamat dalam pertempuran. Allahu Akbar. Keadaan yang sangat luar biasa berlaku, subhanallah, kerana mereka itu diberikan kekuatan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenteranya, subhanallah, dikatakan ala qamisil abyad, mereka itu memakai baju qamis berwarna putih. Tentera tapi pakai baju jubah, macam baju Abang Halim ni, tapi warna putih. Pakai jubah warna putih, macam jubah Tuan Haji. Pakai jubah putih tapi tentera. Dekat belakang mereka bawa senjata, pinggang mereka senjata. Mereka bawa kenderaan yang ada senjata. Subhanallah. Pergi ke kota Mekah, ke kota Madinah, mempertahankan tempat itu, kesucian tempat itu daripada dimasuki tentera-tentera durjana Sufyaniyah. Astaghfirullahaladzim. Tentera Sufyaniyah, kata Rasulullah SAW, ala syamisil akhdar. Mereka itu memakai kemeja berwarna hijau. Jadi, tentera Malaysia pakai kemeja warna apa? Harap-harap bukan tentera Malaysia lah tu. Kemeja. Kalau tentera Dajjal pula ala qamisil akhdar. Mereka memakai jubah berwarna hijau. Itu tentera Dajjal. Nasib baik Ustaz pakai jubah merah. Subhanallah. Tapi kalau orang pakai jubah hijau sekarang, jangan kata dia tentera Dajjal. Lainlah lain. Subhanallah. Kan? Jadi Ustaz nak cerita ni sebab tak pakai jubah merah. Subhanallah. Kalau tidak nanti Ustaz macam mana Ustaz? Subhanallah. Jadi begitu keadaannya. Puan-puan tahu tak kiswah Kaabah? Apa namanya? Kelambu Kaabah. Kelambu Kaabah di zaman Rasulullah SAW itu berwarna hijau zaman Rasulullah SAW. Di zaman Bani Abbasiyah, kelambu Kaabah itu ditukar pada warna merah. Sehinggalah zaman Utsmaniyah masih lagi kekal, sampai sahaja kejatuhan Bani Utsmaniyah, kiswah Kaabah itu ditukar kepada warna macam zaman sekarang, warna hitam dan juga disulamkan dengan benang emas. Nanti bila bangkit Al-Mahdi Al-Muntazar, kiswah Kaabah ditukar kepada warna putih. Subhanallah. Kiswah Kaabah itu selalunya dia akan diwarnakan dengan warna kerajaan yang memerintah tanah Hijaz. Yang memerintah tanah Hijaz itu sekarang ini adalah kerajaan Saud. Kerajaan Saud itu dia punya pakaian rasminya adalah hitam dan bersulangkan benang emas dekat sini. Mereka pakai baju jubah warna hitam. Pernah tengok tak jubah dia yang besar tu? Sulam emas kat sini. Sama macam kiswah Kaabah. Dan pakaian pemerintahan Al-Mahdi Al-Muntazar yang akan memerintah benua tanah Arab suatu ketika nanti, pakaian kerajaannya adalah pakaian berwarna putih.
pakaian rasmi mereka. Jadi kiswah Kaabah akan ditukar kepada warna putih. Jadi Kaabah waktu tu dah tak warna hitam dah. Putih warnanya, subhanallah. Kadang-kadang kita aneh, ikut warna apa pula? Kiswah Kaabah kena warna hitam ke? Zaman sekarang kenalah warna hitam. Zaman sekarang ni diletakkan undang-undang Kaabah itu kiswahnya, dia punya kelambu Kaabah akan diwarnakan dengan warna rasmi. Pakaian yang dipakai oleh kerajaan yang memerintah tanah Hijaz, iaitu Mekah dan Madinah. Siapa yang memerintah tanah Hijaz sekarang? Kerajaan tu, pakaian rasminya warna apa? Itulah warna yang diletakkan pada kiswah Kaabah. Begitu juga pada zaman Khulafa Ar-Rashidin, kiswah Kaabah berwarna hijau. Kerana pakaian rasmi kerajaan pada waktu itu adalah pakaian berwarna hijau. Bukan hijau macam hijau pas tu, bukan. Dia hijau tua, macam hijau daun pisang yang tua tu, macam mana nak sebut. Tak ada pula muslimat. Warna hijau macam puan pakai, tapi cerah sikit. Ya. Warna hijau tu, tapi cerah lagi. Kiswah Kaabah zaman Rasulullah sampai Khulafa Ar-Rashidin. Hadirat muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah kiswah Kaabah ditukar pada zaman ketamadunan Abbasiyah pada warna merah. Kita tak tahu Kaabah kalau warna merah memang dahsyat. Subhanallah. Dan suatu hari nanti Kaabah akan ditukar kiswah kepada warna putih. Yang ini pernah disebutkan oleh pendapat Imam As-Suyuti ketika mana mentafsirkan tafsir daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, pembantu Al-Mahdi yang kedua ini namanya Taifah Mansurah. Taifah Mansurah ini akan keluar daripada kota Yaman ataupun daripada Aden dan Abyan, pergi ke bumi Hijaz, melindungi bumi Hijaz daripada peperangan, dan juga mereka melindungi Ahlul Bait. Melindungi Ahlul Bait, menghimpunkan remaja-remaja, orang-orang dewasa dan kanak-kanak daripada lelaki Ahlul Bait. Suatu ketika menghimpunkan daripada suatu kelompok daripada dalam kota Mekah. Salah seorang mereka membawa lari Ahlul Bait ke perbukitan Taif. Taif tu di atas bukit sikit. Dulu Rasulullah SAW nak berdakwah ke Taif, penduduk Taif baling batu. Di akhir zaman, penduduk Taif akan melindungi Ahlul Bait. Ibarat macam balasan, timbal balik. Melindungi Ahlul Bait, yang salah seorang mereka adalah Imam Al-Mahdi yang tak dikenali, belum lagi dikenali. Imam Al-Mahdi pada waktu itu sudah pun ada dalam kota Mekah. Bila diancam dengan ancaman bunuh pada waktu itu, maka Imam Al-Mahdi melarikan diri, menyelamatkan diri daripada dibunuh pada waktu itu. Ibu bapa Imam Al-Mahdi mungkin terkorban dalam pembunuhan Ahlul Bait oleh Sufyaniyah. Tetapi Al-Mahdi Al-Muntadhar berjaya diselamatkan oleh salah seorang daripada tentera Taifah Mansurah ataupun tentera Al-Mansur. Diambil dalam suatu kelompok ataupun suatu rombongan. Diselamatkan, dibawa lari ke perbukitan Taif, diberikan perlindungan daripada penduduk Taif pada waktu itu. Allahu Akbar. Jadi Al-Mahdi ada dalam salah seorang yang diselamatkan oleh tentera Al-Mansur tu. Tapi mereka tak kenal. Pasal Al-Mahdi sebelum dibai'ah, Al-Mahdi sebelum dibai'ah, dia adalah seorang yang tidak ada langsung ciri-ciri boleh memimpin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala lisanihi thuqul." Lisannya itu sangat berat untuk berkata-kata. Para ulama, Imam Al-Barzanji menterjemahkan sebagai bila bercakap gagap. Ada juga Imam Muslim
Yang menterjemahkan dia sangat pendiam, tak ada bercakap banyak. Kalau ustaz cakap banyak ni kira dah bukan Al-Mahdi. Kan? Al-Mahdi dia akan diam je. Orang cakap jawab sepatah. Orang soal sepatah dia jawab sepatah. Kalau orang soal sepatah jawab berpatah-patah, tu bukan lagi Al-Mahdi lah tu. Al-Mahdi sangat pendiam. Bila bercakap pun dia gagap. Kata Rasulullah SAW, "Idza abta'a 'alaihi al-kalam, daraba biyadihi al-yumna 'ala fakhudhihi al-yusra." Apabila dia terlewat ataupun terlambat untuk mengutarakan kata-kata, maksudnya dia tu bila dia tergagap dan gagapnya agak teruk pada waktu itu, kata Rasulullah dia akan tepuk tangan kanannya ke atas paha kirinya. Nak cakap kan, lambat cakap dia tepuk. Tangan kanan dia akan tepuk kat paha kiri. Sifat Al-Mahdi begitu. Subhanallah. Pernah jumpa ke? Tak pernah jumpa Subhanallah. Pakcik cuba buat. Dia adalah seorang lelaki yang gagap. Dan mungkin saja kalau perempuan tengok pun tak terpesona. Maksudnya bila tengok, gagap rupanya. Perempuan dia tak suka orang lelaki yang tak berketerampilan. Betul. Orang perempuan memang dia suka yang matang. Subhanallah. Hadirin dan rahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia tidak ada karisma. Sebelum dibai'ah, Imam Al-Mahdi itu adalah seorang lelaki yang langsung tidak berkarisma. Dan juga tidak langsung ada ciri-ciri bahawasanya dia boleh memerintah. Sampai dia itu tak dikenali dan tak pernah dianggap pun kalau dia itu Al-Mahdi. Orang akan anggap orang lain. Mungkin dia ikut. Dia ada ciri-ciri boleh. Ni Al-Mahdi itu adalah sekarang ini dia langsung tak ada ciri-ciri. Jangan katalah dia ni ada ciri-ciri lah macam ciri-ciri Al-Mahdi. Maksudnya bukan. Kalau ada ciri-cirinya, confirm bukan. Ada orang kata Muhammad Qasim daripada Pakistan ada ciri-ciri seperti mana Al-Mahdi, mimpi benar dan sebagainya. Confirm bukan. Pasal Al-Mahdi sebelum dibai'ah langsung tak ada ciri-ciri kepimpinan. Sampaikan orangnya tampan, handsome, macho, alhamdulillah, masya Allah. Tetapi tidak ada langsung ciri-ciri kepimpinan. Subhanallah. Sangat-sangat bersifat berundur. Sifatnya sifat berundur, bukan sifat kehadapan. Dia sifat berundur. Orang suruh tak nak. Orang minta tak boleh. Semua begitu. Subhanallah. Katanya tak payahlah, bukan aku tak boleh, aku tak pandai. Ini sifat Al-Mahdi. Kalau kata aku boleh, akulah ketua, tu bukan Al-Mahdi. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lepas berlaku sahaja perkara tersebut, selang beberapa hari, dia bukannya lama, sekejap saja, maka berlakulah pergerakan pembantu Al-Mahdi yang ketiga, iaitu yang disebutkan Ashabul Bai'ah, iaitu orang-orang yang berbai'ah dengan Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi yang membantunya lain, yang berbai'ahnya pun lain. Semuanya tergolong dalam orang yang membantu Al-Mahdi. Ansar, orang-orang yang membantu Al-Mahdi. Orang yang berbai'ah dengan Imam Al-Mahdi ini, subhanallah, bergerak daripada arah bumi Syam. Mereka bergerak pada arah bumi Syam. Bumi Syam itu sekarang ini bumi Syria. Dia adalah 4 buah negara. Bumi Syam itu 4 buah negara. Palestin, Syria, Jordan, Lebanon. Semua itu adalah bumi Syam. Adapun Iraq, ada pendapat yang mengatakan dulu Iraq adalah bumi Syam. Lepas tu dia adalah negara pertama yang terpisah daripada bumi Syam. Ada juga yang mengatakan memang dia asal bumi Iraq. Tidak, dia bukan bumi Syam. Wallahu a'lam. Yang memecahkan negara-negara Arab ini adalah revolusi tanah Arab tahun 1916. Waktu itulah benua tanah Arab dipecah-pecahkan kepada negara-negara. Jadi Lebanon, jadi Palestin, jadi Syria, jadi Jordan,
Jadi Saudi Arabia, sebab apa Saudi Arabia tak pecah? Dalam Saudi ada banyak negeri yang dia punya besarnya sama dengan semenanjung Malaysia ni. Tak pecah. Daripada Ammannya, daripada daripada Riyadhnya, daripada Najdi. Dulu Najdi sebuah negara. Subhanallah, bumi Hijaz. Tak pecah semuanya, subhanallah, adalah Saudi. Pasal apa? Pasal pemerintahnya dulunya yang bekerjasama dengan perisikan barat. Orang tu yang diletakkan jadi pemerintah negara Arab Saudi sekarang. Subhanallah. Sebab itulah negaranya tak dipecahkan. Negara lain habis pecah. Astaghfirullahaladzim. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, datang daripada arah bumi Syam yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, jumlah mereka 315 orang, yang hampir serupa dengan jumlah tentera peperangan Badar. Ada juga yang mengatakan memang tepat 313 orang. Yang sebenarnya wallahu a'lam mana yang lebih tepat. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berjalan kaki daripada bumi Syam oleh kerana pada waktu itu wasilah kenderaan semua tak dapat dijalankan kerana peperangan. Waktu itu semua jalan-jalan raya, semua jalan perairan dan juga udara tidak lagi dapat digunakan kerana berlaku peperangan yang sangat-sangat sengit, menggunakan senjata yang sangat memusnahkan, dan pada waktu itu senjata masih lagi canggih. Masih menggunakan senjata canggih waktu itu. Subhanallah. Mereka berjalan kaki daripada bumi Syam sampailah mereka itu sampai ke kota Makkah. Mencari Al-Mahdi di dalam kota Makkah. Tetapi mereka semua tidak mengenali siapa dia Imam Al-Mahdi itu. Lalu mereka pun duduk dalam kota Makkah dalam beberapa hari. Ada riwayat mengatakan mereka itu mencecah beberapa bulan dalam kota Makkah untuk cari Al-Mahdi. Bertawaf, subhanallah, buat umrah. Waktu tu yang buat umrah diorang saja. Semua orang yang lain semua tak dapat pergi umrah pasal apa? Berperang. Mekah, Madinah kosong, tak ada orang, lengang. Tak ada orang. Subhanallah. Maka pada waktu itulah bergeraknya anggota pembantu Al-Mahdi yang keempat, berbentuk individu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Idzan qata'atit tijarat wa turuq wa kathratil fitan, kharaja sab'ata rijalin ulama'in min afaqi syatta ala ghairi mi'ad hatta an yajtami'una bi Makkah." Apabila telah pun terputus semua wasilah-wasilah jalan raya, semua jalan telah pun terputus. Jalan satu dunia lah, bukan setakat KESAS, NKVE, WCE, kan? Bukan setakat tu je, semua sekali. Janji ada jalan raya tak boleh jalan. Semua jalan-jalan raya terputus. Idzan qata'atit tijarati wat turuq. Apabila semua wasilah-wasilah perniagaan dan jalan raya terputus. Maksud perniagaan tu, supplier tak boleh nak hantar barang lagi dah. JNT ke Korea ke, pos laju tak dapat nak hantar barang lagi dah. COD pun tak sampai. Semua dah tak ada, tak boleh lagi. Wasilah untuk perniagaan tak ada lagi, dah boleh. Rasulullah SAW sebut dalam hadis seolah-olah perkara tu macam zaman sekarang dah. Pasal apa? Rasulullah mengatakan apabila semua wasilah perniagaan, seolah-olah Rasulullah sudah pun tahu akhir zaman nanti perniagaan akan menggunakan pos-pos ataupun kenderaan-kenderaan. Bila berlaku peperangan, semua perniagaan tak dapat dijalankan. Pasal apa? Semuanya guna pos. Semuanya guna kiriman-kiriman ekspres ataupun kiriman-kiriman lambat. Kan? Kiriman ada dua.
Satu kiriman lambat, satu kiriman cepat. Pos laju ada, pos lambat ada. Cuma dia tak tulis lah pos lambat. Dan bankrupt nanti dia. Kan? Pos laju ada, pos lambat pun ada. Kan? Macam tu. Kalau pos laju mungkin sehari, hari ni pos besok sampai. Kalau pos lambat mungkin hari ni pos bulan depan sampai. Macam itulah ibarat dia. Subhanallah. Jadi semua benda tu dia akan dijadikan wasilah perniagaan. Betul tak? Sekarang dah jadi semua kan? Rasanya semua orang berniaga guna benda tu. Jadi Rasulullah mengatakan bahawa bila semua wasilah perniagaan terputus dan juga jalan-jalan raya, wa kathratil fitan, dan banyaknya fitnah-fitnah berlaku. Fitnah yang dimaksudkan fitnah pembunuhan. Banyak orang mati. Waktu zaman tu kita jalan kat jalan raya, jumpa mayat sini. Jalan depan sikit jumpa mayat. Macam itu. Maksudnya bergelimpangan jenazah. Satu negara tu jenazah bergelimpangan. Astaghfirullahaladzim. Yang diuruskan, yang tak diuruskan. Semua ada. Astaghfirullahaladzim. Yang kafir, yang muslim. Semua ada. Kharaja sab'ata rijalin ulama'in min afaqi syatta ala ghairi mi'ad. Akan keluar pada waktu itu 7 orang lelaki para ulama. Sab'ata rijalin, 7 orang lelaki ulama'in. Mereka semua para ulama. Mereka semua para ulama. Allahu Akbar. Mereka bukan ahli politik, mereka bukan TikToker, mereka bukan netizen, mereka bukan influencer, mereka bukan orang-orang kaya, ahli politik, bukan. Mereka para ulama. Sekarang ini manusia tenggelam di dalam meminati netizen, meminati influencer, meminati TikToker, meminati YouTuber, meminati ahli politik. Semua ini akan membawa kepada kehancuran bila sampai zaman itu. Ajarkan anak-anak cucu kita meminati para ulama, supaya mereka akan mewarisi perkara-perkara ini. Subhanallah, sampai ke zaman tersebut para ulama akan diminati. Dan para ulama itulah yang mencari Al-Mahdi. 7 orang ulama saja, bukan ramai. 7 orang saja. Disebutkan oleh salah seorang pengkaji. Ada seorang ni, bila ambil hadis ini, dia mengkaji. Boleh jadi ini yang dimaksudkan dengan salah seorang pemuda Bani Tamim. Pasal apa? Setiap daripada dalam dunia ini terdapat 7 benua. Dan boleh jadi setiap satu benua diwakilkan dengan seorang ulama. Seorang ulama akan sampai daripada satu benua. Daripada daerah Nusantara ini, boleh jadi itulah yang dimaksudkan dengan seorang pemuda Bani Tamim. Tapi itu adalah pendapat bukan daripada hadis sahih. Bani Tamim bukan daripada hadis sahih kalau kita ini lihat dalam mana-mana riwayat sekalipun. Tapi ianya hanya seorang lelaki ulama. Dia bukannya ramai. Jadi yang ramai-ramai ni tak payahlah nak perasan. Kalau solat pun tertinggal-tinggal, Quran pun baca merangkak-rangkak, jangan berangan. Ini ulama. Maksudnya solat tak pernah tinggal, bacaan Quran lancar dengan tafsir dan juga makna, hadis-hadis hafal. Ini dia, subhanallah, yang sepatutnya. Kalaulah baca Quran pun tak pandai, tapi subhanallah angkat bendera hitam kata Bani Tamim, ini semuanya subhanallah takut-takut tertipu dengan mainan dunia. Bukan kita kata tak boleh. Berjuang kamu ikut pada wadah yang betul. Bukannya pada anggapan-anggapan yang sembrono. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, bergerak semuanya daripada tempat-tempat mereka, kata Rasulullah, kharaja min afaqi syatta, keluar mereka daripada negara-negara yang berjauhan, tak ditentukan arah timur saja dah.
mungkin daripada Eropah, mungkin daripada Amerika, mungkin daripada Afrika, mungkin daripada Nusantara, mungkin daripada Jepun. Boleh jadi, subhanallah. Dekat Jepun pun ada ulama. Sa'ad bin Abi Waqqas, pemanah tepat Rasulullah SAW. Dia panah memang tepat. Allahu Akbar. Kita ni kata nak panah ke hatimu takut tersasar. Bukan pemanah tepat kita ni. Subhanallah. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pemanah paling tepat. Dia bukannya setakat boleh target nak kena siapa. Contoh ada ramai-ramai. Nak panah ke siapa bukan boleh target. Bukan setakat nak target siapa. Orang yang nak ditarget tu dia boleh target nak kena kat mana. Nak kena dahi ke, kena leher ke, kena dada ke, dia boleh target. Dan setiap daripada sasarannya akan tepat. Itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Subhanallah. Kita ni panah janji kena je, mana-mana pun okey lah. Kan? Betul tak? Jadinya subhanallah, pergi ke bumi Cina, ke tanah negeri Cina, tanah besar negeri Cina, Sa'ad bin Abi Waqqas dia punya makam dekat sana. Dekat tanah besar negeri Cina. Katanya, ya Allah, tanah yang aku jejaki ini, tumbuhkanlah dia dengan ulama seperti mana tumbuhnya pohon-pohon dekat negeri Cina. Bila dia tengok pokok negeri Cina, dia kaget. Dia kagum. Pasal apa? Dekat tanah Arab tak ada pokok. Pergi negeri Cina banyak pokok. Katanya, wahai ya Tuhanku, tumbuhkanlah dekat tanah bumi negeri Cina ini para ulama seperti mana pohon-pohon yang tumbuh ni. Maksudnya dekat negeri Cina ada tak ulama sekarang? Ada. Jangan ingat Cina tu macam Cina kat Malaysia. Cina kat Malaysia ni pendatang. Dia pendatang yang dijadikan salah sebahagian kepada rakyat Malaysia. Dan mereka itu memang bukan Islam. Cina yang bermustautin itu, sehinggakan yang bukan Islam pun kadang-kadang datuk nenek mereka Islam. Kerana negeri Cina pernah didominasi oleh penduduk Islam ketika mana zaman Melayu Melaka. Puteri Hang Lipo itu diriwayatkan sebagai puteri orang Islam. Dia tu Muslimah. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, datang daripada seluruh pelosok dunia 7 orang para ulama daripada 7 pelosok dunia yang tak diketahui tanpa sebarang temu janji. Sehinggalah mereka itu berhimpun semua dalam kota Mekah. Dalam sebuah riwayat menyebutkan, qala ba'duhum li akhar, sehingga kan salah seorang mengata kepada yang lain, berkata kepada yang lain, ma ja'a bikum, kenapa kamu datang ke sini? Salah seorang di antara mereka para ulama ni bila jumpa yang lain, kamu datang kenapa? Yang lain pun jawab, ji'na bi talabi hadzal rajul alladhi yanbaghi an tahda'a ala yadayhi hadhihi alfitan wa tuftahu lahu Qastantiniyah qad arafnahu bisimahu bismihi wasmi abihi wasmi ummihi wasimahi. Kami datang ini untuk mencari seorang lelaki yang akan reda semua peperangan dan juga kecelaruan yang berlaku sekarang ini dengan 2 tangannya. Dan akan dibukakan untuk dia kota Konstantiniyah, kota Konstantinopel. Telah kami mengetahui, kenal dia, siapa dia, namanya, nama bapanya, nama ibunya dan juga bagaimana imejnya kami telah pun kenali. Maka mereka pun yang lain pun kata, begitu jugalah, aku pun nak cari lelaki itu juga. Setiap seorang itu subhanallah datang membawa bukti yang mereka itu kenal kepada Al-Mahdi. Allahu Akbar. Katanya, apa bukti yang kau kenal Al-Mahdi? Diberitahu sifatnya. Dalam riwayat yang lain mengatakan, 7 orang ulama ini sebelum bergerak pergi ke kota Mekah telah pun bermimpi jumpa Rasulullah. Dalam mimpi mereka, Rasulullah mengatakan, wahai fulan bin fulan, pergi kamu ke kota Mekah cari keamanan. Cari seorang lelaki
ditunjukkan bagaimanakah mukanya, badannya, pakaiannya, suaranya ditunjukkan satu-satu oleh Rasulullah dalam mimpi mereka. Bangkit mereka daripada mimpinya, terus bergerak ke kota Makkah. Allahu Akbar. Subhanallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis, subhanallah, idza taqarrubus sa'ah takadu ru'yatu salihah takdzib. Apabila berhampir sahaja ke hari kiamat, hampir-hampir mimpi orang-orang yang soleh itu tidak menipu lagi. Nanti kita ni, mimpi kita semakin akhir zaman, orang-orang yang soleh mimpinya makin tepat. Makin kita ke akhir zaman, mimpi orang yang soleh makin lama, makin tepat, makin benar, makin jelas. Sehinggalah para ulama tadi mimpi jumpa Rasulullah, dijelaskan mimpinya sangat jelas. Puan-puan kalau nak tahu mimpi puan-puan benar ataupun tidak, dalam mimpi tu macam bukan mimpi, macam betul. Malahan bila puan-puan bangkit daripada mimpi, puan-puan akan rasa aku mimpi lagi ke? Cubit. Aku mimpi lagi ke? Pasal apa? Mimpi tu macam sedar. Macam tak tidur. Dia bukannya bila kita bangkit, mimpi rupanya. Tu bukan. Mimpi macam tu mainan tidur. Mimpi mainan tidur, dia adalah mimpi yang tak jelas. Sampaikan orang-orang yang kita jumpa dalam mimpi tu pun tak tahu siapa dia. Entah siapa, entah tak kenal. Selalu mimpi jadi mainan tidur. Tapi kalau mimpi yang benar, mimpi yang sangat jelas. Kalau puan mimpi jumpa saya, memang saya dalam mimpi tu. Memang tak lain tak bukan lagi dah. Kan? Sampaikan antara tanda-tanda mimpi benar, ada 3 petandanya. Yang pertama, dia sangat jelas. Maksudnya mimpi tu, tuan-tuan kalau mimpi tu macam bukan mimpi. Sampaikan tuan-tuan pun boleh macam menafikan kalau tu mimpi. Bila bangkit daripada tidur, macam, aku mimpi ke? Rasa macam bukan mimpi. Macam betul-betul. Subhanallah. Macam betul-betul. Macam sebuah kisah yang seorang itu mimpi tangannya dibakar dengan api neraka. Dia rasa tangannya memang terbakar sungguh-sungguh. Subhanallah. Bila rupa-rupanya mimpi. Bila dia bangun daripada mimpi pun, subhanallah, dia rasa tu bukan mimpi. Dia rasa memang benar berlaku. Allahu Akbar. Sedangkan tidur. Tu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, mimpi yang benar, benda yang dalam mimpi tu akan terbawa-bawa bila kita ini sedar. Contohnya, kalaulah dalam mimpi tangan kita ni kena ketuk sakit, bila bangkit daripada mimpi tangan kita masih sakit lagi. Tangan kita masih sakit. Subhanallah. Ada seorang syekh namanya Syekh Muhammad Hariri dekat Bumi Yafi' Yaman. Bermimpi jumpa Rasulullah SAW. Subhanallah, dia peluk Rasulullah SAW, bau harum dalam mimpinya. Dia bangkit daripada mimpi, bau badannya masih lagi wangi. Dia pergi dekat anaknya, wahai anakku, aku mimpi jumpa Rasulullah SAW. Anaknya kata, betul ke wahai ayahku? Cuba cium aku punya baju. Anaknya cium, wanginya wahai ayahku. Allahu Akbar. Anaknya maksudnya bukan tipu. Subhanallah. Dalam mimpinya itu Rasulullah SAW kata, kenapa kamu tak mau pakai serban? Katanya, aku tak layak wahai Rasulullah. Sini kamu punya kain ridak. Dia ambil kain ridak. Rasulullah ambil kain ridaknya, lilit atas kepalanya serban. Subhanallah. Bila bangkit sahaja daripada tidurnya, memang benar. Ridak yang dia pakai warna macam dalam mimpi tu sama. Subhanallah. Sama. Ridak tu dan juga memang betul keadaannya pun seperti mana dah dililitkan. Ajib. Subhanallah. Kalau contoh puan-puan mimpi benar, mimpi tengah makan durian. Contohlah, mimpi tengah makan durian. Bangkit daripada mimpi masih rasa durian lagi. Bau tangan, bau durian. Itu maksud mimpi yang benar. Subhanallah. Itu maksudnya mimpi yang benar. Saya ada seorang kawan, mimpi masuk alam jin. Dia mimpi masuk alam jin. Jin tu masak daging masak merah. Katanya,
Kamu nak tahu tak? Makanan dekat alam jin itu sangat-sangat lazat. Dia pun nafikan, mana boleh. Bukan jin makan cacing ke? Makan cacing, makan ulat katanya. Jin pun marah. Mana boleh, itu jin kafir. Kami jin Islam katanya. Kami tak makan benda-benda tu. Kami makan daging yang dah disembelih macam kamu juga. Sama. Dan masakan kami lebih enak daripada masakan kamu. Dia adalah sebut nama chef-chef. Kan? Supaya jin pun kenal chef manusia tau. Yang memang chef Wan, chef Ismail semua dia kenal. Masakan saya lebih sedap daripada tu lagi. Kawan saya pun kata, cuba masak. Kawan saya ni dia ahli tarikat Naqsyabandi. Subhanallah. Orang-orang tarikat memang senang benda-benda macam ni memang senang mereka dapat. Kita ni je yang payah. Mimpi tak pernah, tidur tak pernah mimpi. Ustaz semenjak belakangan ni tidur tak pernah mimpi dah, kosong. Tahu-tahu terjaga dah subuh. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masaklah jin tu masak. Dia pun makan makanan jin tu memang sedap katanya. Ya Allah, dia kata tak pernah dia rasa sedap seenak itu. Masak daging masak merah. Daging masak merah. Jin kita masak daging kalau kita masak daging tu jadi pucat kan. Jin kalau masak daging tu masih merah. Tapi masak tak hanyut tak apa. Boleh bayang tak? Jangan bayang, takut geli. Tapi daging tu dia memang masih merah lagi. Sebab itulah kalau kita tengok orang-orang putih kalau masak daging dia memang dia tak akan masak sangat. Dia akan merah dalam tu. Orang kata macam masakan jin. Jin bukan makan daging tak masak. Jin makan daging masak, tapi daging tu memang dekat alam dia, daging tu bila dia masak daging tu memang masih merah, tapi empuk sangat dan terlalu sedap, kata kawan saya lah. Kan? Kita ni bila dengar jin ni terus rasa geli. Kan? Bila sedar daripada mimpi, katanya rasa manis daging tu masih melekat dekat dia punya tekak. Subhanallah. Subhanallah. Kenapa makcik takut? Jangan takut makcik. Jin pun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jin pun takut dengan kita. Jin takut dengan kita. Cuma kita tak tahu dia takut dengan kita. Kita ingat dia tu macam harimau lah. Ingat harimau berani ke dengan manusia? Mana ada harimau takut dengan manusia? Cuma kita tak tahu yang dia takut dengan kita, sebab itulah kita lari bila kita nampak dia. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 7 orang ulama ini oleh kerana dengan isyarat dan juga dengan alamat yang mereka telah pun dapatkan daripada mimpi yang benar dan juga daripada keilmuan yang mereka dapat, Allahu Akbar, lalu mereka sangat mengenali siapa dia Al-Mahdi. Maka mereka subhanallah mencari Al-Mahdi di dalam kota Mekah. Pada waktu itu, walaupun dalam kota Mekah telah pun lengang, tidak ada orang dan tidak ada peperangan kerana telah pun diselamatkan oleh Taifah Mansurah ataupun tentera Al-Mansur pada waktu itu. Ustaz nak buatlah persatuan Al-Mansur. Kan? Yang dinamakan tentera Al-Mansur. Tentera Al-Mansur ini tentera yang sangat gagah. Tak dapat siapa pun kalahkan dia. Allahu Akbar. Sama ada pada sudut strateginya, senjatanya maupun tubuh badan mereka pun sangat kuat. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan mereka semua lelaki, tak ada perempuan. Yang perempuan mungkin isteri-isteri mereka lah. Kata ulama, mereka tak semestinya orang Arab, tapi mereka datang daripada bumi Yaman. Sampaikan mungkinlah orang yang pernah belajar ke kerja dekat Yaman ke, boleh jadi mereka tu jadi Taifah Mansurah, jadi tentera Al-Mansur. Subhanallah. Menyelamatkan Mekah dan Madinah daripada peperangan. Mekah, Madinah lengang, tak ada orang. Waktu tu Al-Mahdi Al-Muntadhar telah pun masuk ke dalam kota Mekah. Apabila Al-Mahdi dilarikan ke perbukitan Taif.
Dekat Taif tu diselamatkan oleh penduduk Taif apabila Mekah dengan Madinah sudah pun aman daripada peperangan, maka Ahlul Bait dikembalikan oleh Taifah Mansurah ataupun digelarkan sebagai tentera Al-Mansur, dikembalikan ke kota Mekah dengan aman dan selamat. Pada waktu itulah yang dikatakan 7 orang ulama ini jumpa kepada Al-Mahdi. Jumpa bila tengok dia, oh ini adalah Al-Mahdi. Semua manusia bila dikatakan, ini adalah Al-Mahdi, semua orang mengatakan, betul ke? Aku ingatkan dia tu lelaki biasa-biasa sebab tak ada pun macam nampak boleh memimpin. Macam innocentnya. Macam itulah lebih kurang kan. Macam serba salah je. Kan? Lebih kurang macam tu kan. Subhanallah. Rupanya dia betul adalah Al-Mahdi. Dituntut dalam kota Mekah. Fayutalibunahu bil Makkah karihan. Mereka dituntut dalam kota Mekah dalam keadaan terpaksa, memaksa katanya, jadi pemimpin kami wahai Al-Mahdi. Lalu Al-Mahdi pun mengatakan kepada 7 orang ulama, katanya, ibhathu an akhar lastu ma ra'aitumu. Cari orang lain, yang kamu mimpi tu bukan aku. Tahu pula dia apa namanya, ulama tu mimpi. Dahsyat dia ni, dia tahu para ulama tu mimpi. Yang kamu mimpi tu bukan aku. Pergi cari orang lain. Lalu Al-Mahdi pun pergi ke kota Madinah. Maka 7 orang ulama ni pun ikut Al-Mahdi pergi ke kota Madinah. Fayutalibunahu bil Madinah. Maka dia dituntut dalam kota Madinah pula. Jadi pemimpin kami di akhir zaman wahai Al-Mahdi Muhammad bin Abdullah. Katanya pergi cari orang lain. Bukan aku yang kau mimpi tu. Lari pula pergi ke kota Mekah balik. 7 orang ulama tu mengikuti. Ikut Al-Mahdi pergi kota Mekah. Fayutalibunahu karihan. Maka dia dipaksa dalam kota Mekah untuk menjadi pemimpin. Waqila lahu, dan dikatakan kepadanya, in abaita qata'na unuqak. Kalau kamu tak mau, aku akan pancung kamu wahai Muhammad. Famudda yadaihi, maka dia pun mendepakan tangan. Dalam riwayat kata macam ini. Ada yang kata macam ini. Wallahu a'lam. Yang penting 2 tangan. Dia mendepakan 2 tangannya. Berbai'ahlah dia di antara rukun dan maqam. Rukun Yamani, maqam Ibrahim. Dalam hadis mengatakan, yu'ta bihi bainar rukni wal maqam yarda anhu sakinis sama'i wa sakinil ard. Maka dia itu dibai'ah di antara rukun Yamani dan juga maqam Ibrahim. Maka redalah kepadanya penduduk-penduduk langit dan redalah kepadanya penduduk-penduduk bumi. Berbai'ah dalam jumlah 313 orang, termasuk Al-Mahdi 314 orang lelaki, subhanallah, berbai'ah. Al-Mahdi Al-Muntadhar menghadap 7 orang ulama sebagai mohor besar. Kalau kita, Ustaz contoh sebagai Perdana Menteri suatu hari nanti, contoh, kan? Jadi nak angkat sumpah. Jadi Ustaz menghadap siapa? Menghadap Agong. Menghadap Agong kan. Jadi kita pun, Ustaz pun bacalah watikah pelantikan. Dan juga surat simpan rahsia. Watikah pelantikan. Baca dekat depan Sultan. Habis saja watikah pelantikan, maka telah pun termeterai pelantikan Perdana Menteri. Macam tu. Dekat belakang Ustaz, anggota kabinet dan ahli-ahli ahli-ahli kabinet yang juga yang sokong Ustaz. Jadi inilah ibarat macam ini. Ini Kaabah. Contoh. Ustaz adalah antara 7 orang ulama duduk dekat depan ni. 7 orang ulama duduk dekat depan Halim Al-Mahdi. Angkat sumpah depan 7 orang ulama sebagai mohor besar. Memilih Al-Mahdi Al-Muntadhar
yaitu Muhammad bin Abdullah yang kita contohkan Halim. Di belakang Halim adalah tuan-tuan dan puan-puan pengikutnya, 313 orang penyokong-penyokongnya. Itu adalah bentuk bai'ah Imam Al-Mahdi. Subhanallah. Lepas sahaja selesai daripada bai'ah Imam Al-Mahdi di hadapan Kaabah pada waktu itu, maka Imam Al-Mahdi mengimamkan solat musafir di hadapan ataupun di belakang maqam Ibrahim menghadap Kaabah. Selesai saja 2 rakaat salat musafir pada waktu itu, maka naik ke atas mimbar memberikan khutbah pertama dalam pentadbirannya. Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Al-Mahdi pada waktu itu memberikan khutbah yang pertama pada waktu itu. Bila naik ke atas mimbar, karakternya berubah 360 darjah menjadi pemimpin yang sangat berwibawa. Dekat bawah, ibarat waktu dia tak berbai'ah lagi dan juga waktu biasa-biasa, dia nak cakap gagap dan banyak berdiam diri. Bila naik atas mimbar, barulah terpancar dia punya kewibawaan sebagai seorang pemimpin. Sampaikan orang pada waktu itu terkejut. Betul lah kalau macam ini Al-Mahdi. Bahasanya terus jadi fasih atas mimbar. Subhanallah. Terus memiliki keterampilan. Kalau kita ya terbalik kan. Kalau kita cakap bergoyang ni, bergagar-gagar ni, subhanallah, bila naik atas mimbar tak boleh nak cakap dah. Terus gagap. Subhanallah. Jadi Al-Mahdi Al-Muntadhar dia ada 2 karakter. Yang pertama, karakter yang tawadhu' dan juga berundur. Sewaktu dia itu menyelinap dan juga masuk kepada rakyat jelata. Tapi apabila dia naik di atas kursi pemerintahannya ataupun di atas mimbar pemerintahannya, karakternya berubah kepada yang berketerampilan, terkehadapan dan juga yang berkarisma. Subhanallah. Turun sahaja daripada mimbarnya setelah daripada selesai khutbahnya, subhanallah, maka contoh ini Al-Mahdi. Ini pengikutnya semua. Jadi Al-Mahdi dengan pengikut ni semua bergerak ke Baitul Maqdis, membebaskan Baitul Maqdis daripada Yahudi. Ada pun 7 orang ulama. Contoh, ini ulama pertama, kedua, ketiga, 7 orang ni kembali semula ke tempat-tempat masing-masing, mengkhabarkan berita gembira tentang kemunculan Al-Mahdi pada tempat dia. 7 orang ulama ini, setiap seorangnya memiliki anak murid pengikut. Lebih kurang 310 orang ataupun lebih, kata para ulama. Maksudnya, Ustaz 300 orang, ini 300 orang, itu 300 orang. Kembali, jadi setiap daripada ulama ini, dia membentuk kerajaan cawangan kepada Al-Mahdi pada tiap-tiap benua. Dia adalah khalifah dan juga dia punya pembantu 313 orang ataupun 320 orang tersebut adalah anggota kabinet dan juga kerajaannya pada tiap-tiap benua. Adapun Al-Mahdi Al-Muntadhar dengan pengikutnya pergi ke Baitul Maqdis, membentuk kerajaan pusat dekat Baitul Maqdis, subhanallah. Membentuk kerajaan pusat yang ini sebagai pemimpin di dalam dunia keseluruhannya, dan 313 orang yang lain adalah anggota kabinet dan kerajaannya. Allahu Akbar. Jadi terbentuklah kerajaan Al-Mahdi 1 hari 1 malam. Tak perlu tunggu 60 hari. Subhanallah. Lepas dibai'ah 1 hari 1 malam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yusliha amruhu biyaumin wa lailatin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengislahkan, membentukkan kerajaannya dalam 1 hari 1 malam sahaja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini dibai'ah, besok tertegak kerajaan Al-Mahdi. Kerajaan pusatnya, subhanallah, berada dekat Baitul Maqdis, dan kerajaan cawangannya berada pada tiap-tiap benua
dan tiap-tiap benua itu akan mengagihkan governor-governor pada tiap-tiap negara mentadbir negara. Maka cuba bayangkan negara kita Malaysia, alhamdulillah, pemimpin kita adalah seorang Perdana Menteri yang diutus oleh kerajaan cawangan Al-Mahdi Asia Tenggara yang dikepalai oleh seorang khalifah. Seorang khalifah ni pula mendapat suatu keizinan dan juga mendapat suatu arahan daripada kerajaan pusatnya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis pula pemimpinnya adalah Al-Mahdi Al-Muntazar, kerajaan dunia pada waktu itu. Allahu Akbar. Bila tertegak saja kerajaan Al-Mahdi pada waktu itu, maka 3 perkara yang berlaku sangat-sangat ketara. Yang pertama, berhenti semua peperangan yang berlaku sebelum itu. Peperangan Teluk Parsi yang berlarutan berhenti pada waktu itu. Peperangan merebut emas dan air berhenti serta-merta pada waktu itu. Dan juga peperangan benua tanah Arab kembali reda pada waktu itu. Tidak ada lagi dah orang yang melangsungkan peperangan. Pasal apa? Dah menemukan pemimpin. Mereka ni berperang sebab nak cari pemimpin. Rupanya Allah Ta'ala bentukkan kerajaan daripada selain peperangan mereka. Jadi peperangan-peperangan itu semua batil, tak betul. Yang terbunuh dalam peperangan tu tak tahu, bukan masuk syurga mungkin. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Maka terbentuklah kerajaan Al-Mahdi dengan aman. Itu yang pertama. Yang keduanya, kerajaan Al-Mahdi itu subhanallah, yang keduanya jatuhnya kerajaan Sufyaniyah yang pertama. Kerajaan Sufyaniyah yang terbentuk dengan pengaruh yang sangat besar pada waktu itu, manusia mendadak berpaling tadah daripada menyokong kerajaan itu, jatuh dengan serta-merta tanpa sebarang peperangan dan tanpa sebarang perkara yang berlaku. Jatuh kerajaan tersebut automatik kerana tidak ada lagi sokongan, walaupun seorang manusia tak sokong lagi dah mereka. Jatuh kerajaan tu, astaghfirullahalazim, subhanallah. Itu yang ketiga. Itu yang kedua. Yang ketiganya, dunia mendadak menjadi aman, dan yang menjadi aman ini 3 perkara menjadi mendadak bersih. Ibarat semalamnya kotor habis, hari ini jadi bersih. Yang pertama, udara menjadi bersih. Semalamnya pencemaran, subhanallah, dengan peperangan, dengan senjata, hari ini jadi bersih, udara kembali segar. Yang kedua, air kembali jernih. Semua sungai kembali jernih, sampai ke Sungai Kelang pun jernih insya-Allah nanti. Percayalah dia akan jernih. Subhanallah, dengan keberkatan. Kedua, yang ketiganya, makanan kembali menjadi bersih. Tak ada lagi dah makanan yang tercemar. Subhanallah. Mendadak, maksudnya serta-merta jadi sedemikian dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kerajaan tu dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam tempoh kerajaan Al-Mahdi ini berlangsung, akan berlaku beberapa peperangan yang adil. Bukan peperangan yang memusnahkan, tidak. Peperangan yang adil. Kita sebut secara ringkas sahaja. Peperangan yang pertama, peperangan mengalahkan benua tanah Arab, menghapuskan kerajaan Sufyaniyah yang kedua. Peperangan yang kedua pula, peperangan mengalahkan bumi Parsi, menghapuskan semua agama-agama dan penganut-penganut Majusi dan seumpamanya. Tak ada lagi dah penyembah berhala pada waktu itu. Peperangan yang ketiga pula adalah peperangan mengalahkan kota Rom pada waktu itu. Bila kalah saja kota Rom pada waktu itu, semua negara-negara yang bukan Islam kembali kepada Islam dan juga menyokong kerajaan Al-Mahdi daripada sudut sokongan kerajaan syakhsiahnya maupun ekonominya. Dan setelah itu adalah kemunculan Dajjal. Bila muncul sahaja Dajjal, berlaku satu peperangan yang satu dunia ini wajib terlibat di dalamnya. Peperangan itu hanya ada 2.
sudut sahaja. Hanya ada dua penjuru, orang Islam dan Yahudi. Bila kerajaan Rom berjaya ditumpaskan oleh Al-Mahdi, maka semua orang-orang Kristian berpaling tadah daripada agama Kristian. Kerana orang-orang Rom mereka adalah orang-orang Kristian. Maka pada waktu itu, subhanallah, kebanyakan manusia adalah Islam. Bila muncul Dajjal berjaya meyahudikan sebahagian daripada pengikut Al-Mahdi. Maksudnya satu dunia ni dah Islam dah waktu tu. Bila ada Dajjal mengkafirkan, memurtadkan sebahagian besar daripada pengikut Al-Mahdi. Orang yang masih beriman pada waktu itu wajib berperang. Berperang apa? Memerangi Dajjal dalam Malhamatul Kubra. Maka 3 peperangan yang dilancarkan oleh Al-Mahdi dengan adil pada waktu itu. Yang pertama, peperangan benua tanah Arab menghapuskan kerajaan Sufyaniyah kedua. Sufyaniyah pertama dah roboh ataupun dah hancur, tumbang kerajaan tu dengan keadilan, bukan dengan peperangan. Tapi kerajaan tu dia diwujudkan pula lagi yang kedua untuk membangkang kepada Al-Mahdi, dikalahkan dengan semudah-mudah kekalahan. Macam kacang ni dikalahkan, senang. Subhanallah. Lepas tu berlaku peperangan mengalahkan bumi Parsi. Semua daripada penganut Majusi dihapuskan. Orang yang tidak bertaubat dibunuh, orang yang bertaubat dikekalkan ataupun diselamatkan. Allahu Akbar. Maka hapus agama agama Majusi dalam dunia. Tak ada lagi penyembah berhala dalam dunia. Subhanallah. Kemudian peperangan melawan kota Rom daripada kerajaan Al-Mahdi pada waktu itu. Peperangan ini disebutkan oleh Imam Al-Barzanji dalam kitabnya, "Fala ma'rakatun la tusfikud dima'a wa la yuqidun na'im." Melancarkan jihad dan peperangan. Peperangan yang dilancarkan oleh Imam Al-Mahdi dengan tenteranya, subhanallah. Demi Tuhan, tidak pernah menumpahkan darah orang yang teraniaya dan tidak pernah membangkitkan orang daripada tidur. Orang yang teraniaya, orang yang tak ada kena-mengena takkan terancam dengan peperangan tersebut. Dan orang yang tidur takkan terjaga daripada tidurnya bila berlaku peperangan tu. Adil termana tu? Pernah berlaku tak sekarang? Tak pernah berlaku. Dia akan berlaku nanti di zaman Imam Al-Mahdi. Dia bukannya perang huru-hara, tidak. Perang dalam bentuk yang sangat adil. Allahu Akbar. Sehinggalah tumpas kerajaan Rom pada waktu itu, maka agama Kristian dapat dihapuskan. Allahu Akbar. Kemudiannya, subhanallah, bila muncul saja Dajjal pada waktu itu akan, subhanallah, meyahudikan orang-orang Islam. Sebahagian besarnya ikut kepada Dajjal, astagfirullahaladzim. Maka berperang orang Islam dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu dalam Malhamatul Kubra yang dibantu oleh Nabi Allah Isa alaihi salam yang turun ke bumi pada waktu itu. Kisah yang detailnya insya-Allah kita bawa kepada waktu akan datang. Subhanallah. Hadirat muslimat, ustaz kalau cerita pasal petanda hari kiamat memang serius sikit, susah nak ketawa. Selalu kan santai-santai. Tapi bila cerita tentang petanda hari kiamat, tak boleh santai. Kita kena jadi macam tentera. Jadi macam askar kita, duduk tegak. Subhanallah. Wallahu a'lam. Mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatkan darajat, mengampunkan dosa-dosa, dan mudahan kita dijadikan di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terselamat daripada fitnah di akhir zaman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, angkatkan darajat kami, dan juga jadikanlah kami sebahagian daripada orang yang dapat membantu agama Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah. Dengan jiwa kami, dengan harta benda kami, dengan darah kami, ya Allah. Walaupun terpaksa menggadaikan tanah dan juga anak-anak kami, ya Allah,
Jadikanlah kami, ya Allah, orang yang dapat membantu agamamu, ya Allah. Dan juga yang dapat mengalahkan musuh-musuhmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di antara umat-umatmu yang Engkau kuatkan kami dengan keimanan dan ketakwaan. Yuthabbitullahu lana biqaulin thabit fi hayatid dunya wa fil akhirah. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sekiranya salah kata, tutur bicara, terkasar bahasa, ada tersinggung nama pihak yang berada di dalam ribat Darussalam ini. Aqulu qawli hadha li wa lakum billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.